Geng Muhibah. Aduh, bosannya asyik main blog ni je. Tak ada benda best ke? Habis tu nak main apa? Semua buku ni Nadia dah baca lah. Apa asal nampak lemau semacam je ni murid-murid? Cikgu Ayu. Murid-murid jangan risau. Hari ni cikgu ada benda paling best nak tunjuk. Mesti kamu semua ternganga. Uish, apa benda ni cikgu? Ni lah meja holo budaya. Canggih tak? Kita tak payah naik bas. Kita guna meja ni je nak pusing satu Malaysia. Biar betul, Cikgu. Macam dalam TV lah. Ini perayaan orang Melayu yang beragama Islam. Namanya Hari Raya Aidilfitri. Kita sambut raya lepas sebulan berpuasa. Ada ketupat dan lemang. Ini tanda kita sambut Hari Raya bersama-sama. Betul tu cikgu. Ini pula perayaan orang Cina. Namanya Tahun Baru Cina. Perayaan ini disambut untuk tahun yang baharu. Kita doakan rezeki, kesihatan dan kebahagiaan. Ada angpau dan limau. Setiap perayaan ada cara sendiri untuk kita bergembira. Ya cikgu, kami gembira. Terusnya, perayaan bagi kaum India. Namanya Deepavali. Deepavali dikenali sebagai perayaan cahaya. Cantik dan meriah. Banyak warna. Setiap perayaan membawa kebaikan dan kegembiraan. Betul tu, Cikgu. Kita kena hargainya. Seronoklah, Cikgu. Macam-macam baju, macam-macam makan. Walaupun kita berbeza, tapi bila saling hargai, nampak lagi cantik kan? Pandai anak murid cikgu. Okey, masa untuk rehat. Jom makan. Kami geng Muhibah. Bye kawan-kawan.